Kalau tuan-tuan boleh betulkan perkataan allazi di dalam perkataan ni, dalam ayat ni, secara tak langsung hampa aku boleh betulkan semua perkataan ataupun semua ayat ataupun paling tidak semua surah dalam Al-Quran, sebab akan ada perkataan allazi. So allazi, bacaan dan sebutan yang betul huruf za kena keluarkan sedikit lidah, za, bukan za. Allazi itu salah. Kesalahan yang orang selalu buat pada ayat ini adalah allazi, dia bunyi dengan huruf zai, allazi. Bacaan yang betul dia kena sebut huruf zal, allazi. Jadi kalau hampa boleh betulkan perkataan ni, percayalah surah dan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran pun hampa akan baca dengan betul. Yukazzibu biddin, itu salah. Kesalahan yang selalu orang buat adalah pada perkataan ni huruf zal, dia bunyi dengan huruf zai. Bagaimana kesalahan tersebut? Yukazzibu biddin, yukazzi, lidahnya di dalam dan dia bunyi huruf zai. Itu salah. Bacaan yang betul, apa kena bunyikan huruf zal, kena keluarkan sedikit lidah. Yukazzibu, baru dia zal, bukan zai. Jadi kalau hampa boleh betulkan bacaan dan makhraj yang ini, huruf zai ni, hampa boleh betulkan banyak ayat dalam Al-Quran. Untung ke tak untung? Cuba save video ni dan praktis. InsyaAllah praktis dia akan make perfect. Selalu guru-guru ustaz akan tegur dulu di Jordan, ketika mana kita baca bidin, kita akan tersebut juga bitin. Dia macam tin and din, sebab makhraj dia di langit dekat nak sama. Yukadzibu bidin, din, du. Kesalahan yang orang selalu sebut, bila dia baca dengan bidin, dia macam bitin, between di antara ta dengan dal. Jadi kita kena sebut dengan jelas supaya makna dia sempurna. Biddin, iaitu hari pembalasan. Kalau hampa sebut bitin, dia macam tal, dia macam huruf ta dengan dal. Kalau tin bermaksud dia buah tin. Kadang-kadang kita bunyi bitin, so dia halus tu. Kesalahan tu. Kesalahan yang orang selalu buat adalah dia baca dengan bidin. Kesalahan menyembunyikan huruf nun. Ketika mana kita nak berhenti, hampa kena bunyikan huruf nun. Bidin. Kena bunyikan huruf nun di akhir tu ketika mana kita waqaf. Kenapa? Kerana huruf nun itu memang benar-benar wujud. Kesalahan yang orang selalu buat adalah dia baca dengan bidin. Dia macam bidin. Dia macam habis macam tu. Nun tu kita kena firm bunyikan ketika berhenti. Bidin. Kesalahan menyembunyikan huruf nun. Salah. Hampa nak buang dia pergi mana? Ketika mana kita nak berhenti, hampa kena bunyikan huruf nun. Bidin. Cuba praktis. Ikut ustaz. Bidin. Sepatutnya kita baca dini. Ni tu kita tak bunyi. Bidin. Macam kita nak sebut ni tapi kita matikan. Bidin. Di ni kita macam break sikit. Bidin. Nak sebut bunyi ni tapi kita matikan. Itu adalah bacaan yang betul ketika mana setiap kali kita nak waqaf dalam Al-Quran. So kesalahan yang orang biasa buat adalah fazalika. Selalu kan hampa dengar tu imam baca fazalika. Jadi zalika tu salah baca. Kesalahan dia dekat mana? Dia bunyi huruf za itu dengan huruf zai. Fazalikallazi, salah. Sebab bacaan yang betul, kita kena bunyikan huruf za. Keluarkan sedikit lidah. Fazalika, Praktis. Save video ni, nanti boleh praktis kemudian. Sebab kita nak bacaan Al-Quran yang sempurna. Kita nak baiki dan kita nak baca dalam solat. Tuan-tuan, hati-hati jangan baca macam ini. Yadu'ul yatim. Seakan-akan ain tapi nak ke hamzah. Salah. Bacaan yang betul, yadu'ul yatim. Yadu'. Kena bunyi yadu'. Bukan yadu'. Bukan huruf K, bukan huruf hamzah. Itu salah. Huruf ain. Yadu'ul yatim. Itu bacaan yang betul. Kenapa? Setiap perubahan huruf dalam Al-Quran adalah perubahan makna, yang mana kalau mengubah makna dosa besar kalau kita sengaja. Tuan-tuan, hati-hati bila baca Al-Quran. Jangan sampai tersalah. Dan jangan sampai salah kita bawa sampai ke akhir usia. Jangan kita bawa kesalahan ni sampai akhir usia, sehingga kita tua. Baiki, save video ni dan praktis selalu. Untuk kesalahan ni pun ramai orang selalu buat sebab dia
akan berlaku kesalahan. Wala yakhuddu. Dia macam huruf kha. Huruf kha tu bunyi sikit-sikit. Dia terus flat bunyi ha. Bukan yakhud. Salah. Itu kesalahan yang salah. Salah baca, berdosa, masuk neraka. Neraka Ustaz tambah. Sebab neraka syurga ni kerja Allah Ta'ala. Bacaan yang betul adalah wala yahud ha. Yahud. So bila kita baca, kena jelaskan bunyi dengan huruf ha, bukan kha, bukan juga huruf ha di halkum ni. Bukan ha. Pedaskan. Okey, kalau dah belajar, rasa dapat ilmu baru, save dan share untuk kawan-kawan lain pun belajar dan ambil manfaat. Takkan kita seorang je dapat pahala. Betul tak? Wala yahuddu ala yahuddu. Kalau hampa sekadar bunyi du, itu bunyi huruf dal. Salah. Jangan sesekali kita tertukar makhraj ini. Takut berdosa sampai ke akhir usia. Kesalahan yang orang selalu buat pada ayat ini adalah huruf dad tu dia bunyi dengan huruf dal. Sebab bunyi macam lebih kurang. Tapi tak. Kerana huruf dad ni huruf isti'ala. Khassa dagtin qiz. Okay? Itu makhraj huruf isti'ala. Jadi bacaan dekat sini kita kena bunyi dengan huruf dad. Wala yahud. Kita kena bunyi dengan tebal huruf isti'ala. Jadi kalau hampa rasa selalu tertukar, nak praktis bagi perfect, save video ni, share untuk orang lain dapat manfaat. Kalau belajar sesuatu, komen alhamdulillah. Kesalahan yang orang selalu sebut dan salah dekat sini bunyikan huruf dal. Wala yahuddu ala yahuddu. Kalau hampa sekadar bunyi du, itu bunyi huruf dal. Salah. Dad ditukar dengan huruf dal. Sebetulnya adalah wala yahuddu ala yahuddu. Tebal huruf dad. Yahuddu. Bukan yahuddu. Du. Bezakan du dengan du. Du dengan bu. So kena tebalkan. Jadi kalau hampa rasa selalu tertukar, nak praktis bagi perfect, save video ni, share untuk orang lain dapat manfaat. Kalau belajar sesuatu, komen alhamdulillah. Perkataan ni kalau kita boleh baiki, kita boleh baiki hampir ke semua ayat dalam Al-Quran. Ini kesalahan yang orang selalu sebut. Ala. Jom kita tengok apa beza. Dekat mana salah. Ketika mana kita baca dalam ayat ni wala yahuddu ala salah. Ala. Ini kesalahan kerana kita telah mengubah huruf daripada huruf ain ala kepada ala. Bunyi macam tak jauh beza, tapi bila kita ubah huruf dia akan totally ubah makna. Jadi hati-hati bila kita ubah makna ni, kita berdosa besar kalau kita sengaja. Jadi bacaan yang betul adalah wala yahuddu ala du'a. Kena bunyi a. Kena praktis sikit. Save video ni, nanti boleh praktis, boleh belajar. Practice make perfect, insyaAllah. Yang penting kita usaha untuk kita baiki, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi pahala dan ganjaran atas usaha kita. Jangan tukar huruf ain dengan huruf hamzah dalam ayat ni. Ala ta'amil. Dia macam ain tapi dia nak ke hamzah. Salah. Kena bunyi jelas huruf ain. Ta'am ni makanan. Ta'am. Bukan ta'am. Bukan tapi am. Kena tekan sikit. Bunyi ke huruf ain. Ta'am. Bukan ta'am. Ta'am. So kena baiki, bagi praktis, bagi betul, bagi ada orang boleh dengar. Panggillah mana-mana ustaz, carilah mana-mana kelas, minta dia orang semak bacaan. Sebab kita nak baca Al-Quran yang sempurna. Ini pun ramai orang salah. Tengok mulut ustaz betul-betul. Kat mana salah? Sebab bunyi hampa kena dengar lebih kurang. Yadu'ul yatim. Salah. Mulut kena tutup. Kenapa mulut kena tutup dekat perkataan ni ustaz? Jawapan dia adalah kerana dia huruf mim. Mim ni sifat dia tutup mulut. Mim. Bukan min. Kalau kita buka, lidah akan naik ke atas dan bunyi dia adalah huruf nun. Sebab tu kita kena baca yadu'ul yatim. Itu bacaan yang betul. Yadu'ul yatim. Tutup mulut. Yatim. Kalau dah belajar ataupun masih lagi tak dapat tangkap, save video ni dan keep on practicing until we make it perfect.